Assalamualaikum Tun. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dapat bersama lagi Tun dalam episod ke-6 podcast Dr. Mahathir. Tun, kali ni Tun saya tak nak tanya banyak pasal contemporary issue sangat Tun. Saya nak tanya lebih pada apa yang Tun buat setiap hari. Tun menulis. Ini kita dapat lihat dalam blog, dalam Facebook, apa semua dikongsi Tun. Tun menulis sejak daripada, saya rasa Tun di sekolah Tun lah rajin menulis. Tapi yang kami kenal dari segi sejarahnya Tun, saya terbaca macam dalam buku yang satu buku yang dikumpulkan tulisan-tulisan awal Tun pada tahun 1947 kalau tak salah saya. Salah satu artikel yang muncul di dalam The Singapore Straits Times masa itu. Jadi Tun, apa yang buat Tun menulis daripada dulu sampai sekarang? What drives you Tun? Saya berasa tidak senang dengan keadaan yang saya lihat. Saya dapati bahawa tidak ada persamaan, tidak ada keadilan di dalam dunia yang saya membesar. Saya tengok ada orang yang miskin, ada orang yang kaya, ada orang yang berkebolehan, ada yang tidak. Jadi nampak tak ada persamaan dan semua orang bukan mendapat hak yang sama. Entah mengapa ada yang tak dapat berjaya dalam kehidupan mereka. Jadi saya berpendapat bahawa saya perlu tahu kenapa ini berlaku. Dan bila saya nak tahu kenapa dia berlaku, saya nak rekod apa yang saya lihat. Itulah sebabnya yang saya tulis. Dan di masa dalam sekolah memanglah mereka menulis rencana, suruh saya buat rencana. Dulu tak banyak, cuma 200-300 perkataan saja. Tapi kemudian bila dah dewasa, saya tulis lebih panjang lah. Tun, saya lihat masa dalam buku The Earliest Tun, Tun adalah seorang I would say pengkritik sosial, social kritik Tun ya, dan juga orang kata pemerhati politik. Benda-benda ni masa Tun di universiti di Singapura masa tu, Tun menulis dengan agak orang kata sering lah Tun menulis ya. Macam mana Tun orang kata balance masa Tun sebagai seorang pelajar, Tun belajar untuk jadi seorang doktor ya, and itu bukan satu subjek yang mudah Tun ya. Jadi macam mana Tun balance kan menulis dan saya tulis kerana saya tak sedar bahawa saya sudah jadi social activist dan saya telah masuk dalam bidang politik. Sebaliknya sebenarnya lah, semasa saya ada di Singapura, saya dapat bukan scholarship, saya dapat financial aid. Sebulan dapat RM25. Jadi duit tak cukup. Jadi saya berpendapat kalau saya tulis untuk akhbar, barangkali saya boleh dapat banyak. Dan saya tulis lah. Tiap minggu saya tulis dalam Straits Times dan Sunday Times, dan saya dapat tambahlah duit poket saya. Tun, ada satu saya terbaca Tun ya, yang Tun pernah ditawarkan untuk kerja sebagai wartawan bila dia orang membaca tulisan-tulisan Tun, editor di Straits Times. So, and then ada orang kata jangan cubalah. Dia bukannya seorang wartawan, dia ni nak jadi doktor, something like that Tun, saya baca lah. Betul ya Tun cerita tu? Ya, benar. Arlington Cannon adalah Straits Times punya editor. Chief, ya. Dia jemput saya dan saya jumpa dengan dia tanya sama ada saya berminat atau tidak untuk jadi wartawan. Terutama di zaman itu tak ada orang Melayu yang membuat laporan dalam surat khabar Inggeris. Jadi saya tulis dalam bahasa Inggeris. Dia berpendapat eloklah kalau ada juga orang Melayu yang tulis rencana dalam bahasa Inggeris. Dan dia tawar kepada saya. Tapi saya tak berminat lah. Saya nak jadi doktor.
bukan nak jadi writer, bukan nak jadi jurnalis. Yes. Tun, salah satu artikel Tun yang terbit dalam Singapore Straits Times masa itu Tun, yang saya ingat lah Tun, Tun menulis pasal sambutan Hari Raya Haji di Singapura, di mana basically Tun mengeluarkan perasaan Tun bahawa orang Melayu di Singapura semasa itu sudah terlampau terikut-ikut dengan Barat, ya, dengan lupa bahawa Hari Raya itu adalah satu peluang untuk orang Melayu memakai baju Melayu pakaian yang berwarna-warni, yang mencerminkan kegembiraan kita menyambut sesuatu itu Tun. Tun ingat ya Tun yang Tun tulisnya itu Tun? Ya, orang Melayu di Singapura itu tenggelam dalam kumpulan yang mana bangsa-bangsa lain lebih ramai. Dan orang Melayu rata-rata miskin lah, tak cukup makan. Jadi sebab itu cara mereka merayakan hari raya tu lain sikit. Satu daripadanya ialah ada jamuan makan pun ada. Tapi buat kali pertama saya makan dalam pinggan asahan. Pinggan asahan ni satu talam yang besar, yang semua orang makan daripada satu talam. Itu saya tak pernah rasa di rumah. Tapi ini kononnya cara orang Arab makan bersama. Jadi saya pun cubalah tapi tak berapa cakap lah. Orang lain dapat lebih banyak daripada saya. Tun, pemikiran Tun terhadap kolonialis, ya, pada orang kata orang British Tun, yang sebelum Tun orang kata masuk dalam gerakan-gerakan nasionalis Melayu 1946 bawa kepada kemerdekaan, banyak dibentuk di Singapura Tun, ya, kalau pada apa yang saya baca. Tun, kita dulu pergi sekolah Inggeris. Di sekolah Inggeris kita belajar sejarah orang putih, orang Inggeris, bukan sejarah Melayu dah. Tak ada langsung mengajar pelajaran berkenaan dengan sejarah Melayu, negeri-negeri Melayu. Jadi saya tertarik dengan cara-cara mereka, hero-hero mereka, general-general mereka yang cekap dan sebagainya. Saya berpendapat bahawa mereka ini adalah orang yang berkebolehan. Dan saya pun dalam sekolah saya jadi pro-British lah. Saya bila ada hari 11, hari bulan 11, diikuti derma, saya pun bagi duit poket saya derma, beli bunga popi. Poppy Day. Poppy Day dulu. Hari Armistice. Tapi kemudian daripada itu, bila lepas perang, saya pergi balik ke sekolah Inggeris. Saya duk fikir nak hidup macam dulu jugalah. British mencadang untuk buat Melayu Union. Bila saya kaji Melayu Union ni, dia adalah satu usaha British untuk rampas negeri Melayu supaya dijadikan tanah jajahan mereka. Saya berasa itu tak betul, tak kena, dan saya menentang. Jadi sikap saya terhadap British bertukar. Saya kurang pro-British lah. Saya bila pergi ke universiti pun saya berkawan dengan rakan-rakan lain. Mereka juga mempunyai pendapat bahawa British gagal untuk menyelamatkan kita dalam perang. Mereka kalah dan kita terpaksa hidup di bawah pentadbiran Jepun. Di Kedah kita duduk juga di bawah pentadbiran Siam. Jadi nampak janji British untuk melindungi kita tidak ditunaikan oleh mereka. Sebab itu saya berasa kecewa. Tun, transformasi Tun daripada seorang yang pro-British pada orang kata yang menganggap British ni bukanlah satu orang kata bangsa yang kita boleh orang kata depend on, tidak boleh bergantung pada mereka. Dan kalau saya baca kritikan-kritikan Tun dalam penulisan awal Tun, Tun juga begitu orang kata mempertikaikan
dalam ada yang Tun orang kata cuba menggunakan nilai-nilai yang mereka perkenalkan. Contohnya macam the suffragettes, ke orang kata apa, emancipation wanita, apa semua tu. Tapi di masa yang sama juga Tun sudah mula mengkritik cara mereka. Tapi kebanyakan kritikan Tun itu terarah kepada cara layanan mereka terhadap koloninya, Melaya lah contoh, atau tanah Melayu masa tu. Tapi dari segi orang kata filosofi mereka ataupun falsafah mereka, Tun kelihatan menerima sikit sebanyak cara approach. So orang kata ada contradiction di situ. Saya berpendapat bahawa orang Melayu terlalu mudah menerima penjajahan. Kita tak bantah, kita tak ada protes, kita tak usaha mencapai kemerdekaan pun. Kita lega duduk di bawah British. Dan kita dapati bahawa banyak orang dalam Empire Britishnya yang menentang British, terutama di India. Lepas tu saya dapati bahawa cara-cara British ini berkesan. Mereka berani. Mereka boleh duduk di jauh daripada negara mereka, buat itu, buat ini. Mereka sanggup hadapi bahaya dan mati sekalipun. Mereka boleh berlayar sampai berbulan-bulan tak tengok negara mereka sendiri. Nak menyeberang lautan Pasifik mengambil masa berbulan. Tapi mereka sanggup. Tapi saya berpendapat bahawa sifat seperti ini adalah baik untuk perjuangan. Jadi saya pun berpaksa saya nak tiru sikit lah cara-cara mereka. And Tun, saya lihat Tun, kalau kita tengok perjalanan hidup Tun selepas itu, sampailah Tun jadi Perdana Menteri kali pertama dan kali kedua, banyak yang orang kata nilai-nilai ataupun cara British ataupun cara orang kata the West yang Tun adopt dalam pentadbiran negara. Tapi Tun tidak pernah lekang dia menjadi orang kata salah seorang kata pengkritik kuat terhadap Western value Tun. Kalau dulu Tun pernah digelar sebagai the voice of the South, suara selatan orang kata. Kerana kritikan Tun yang begitu kuat pada itu. Jadi again, di mana Tun draw the line antara kita terima cara mereka dengan kita kritik cara mereka? Where do you draw the line Tun? Yang mana Tun? Pada mulanya kita terima penjajahan British. Ada orang yang berasa gembira dengan penjajahan British. Kita adalah sebahagian daripada British Empire. Bila dia buat cadangan nak buat Melayu Union, saya berpendapat bahawa ini bukan sesuatu yang kita boleh banggakan. Ini maruah kita, bangsa kita. Walaupun saya pada masa itu masih budak-budak sekolah, tapi saya berpendapat bahawa seseorang itu tak patut ditindas, dipandang rendah. British pandang rendah kepada orang Melayu. Mereka anggap orang Melayu ni tak boleh buat apa pun. Sehingga kalau nak bawa kereta api pun tak disuruh orang Melayu. Dibawanya orang daripada Ceylon untuk bawa kereta api. Kononnya orang Melayu ni tak tahu berkenaan dengan mechanical thing. Jadi saya berasa terhina. Dan saya tak suka nak dihina oleh sesiapa. Sebab itu saya alih perhatiannya kepada mereka. Dan saya dapati banyak daripada sikap-sikap mereka hina. Perbuatan mereka tidak baik, tidak bermoral, tidak adil. Saya makin lama saya kenal mereka, makin banyak sifat-sifat yang ada kepada mereka itu adalah sifat orang yang tidak adil kepada orang lain. Mereka umpamanya merampas tanah orang yang lemah daripada mereka. Tanah yang dimiliki oleh orang asli, mereka masuk begitu saja seolah-olah tak ada orang, tak ada pemerintah. Jadi saya nampak banyak perbuatan mereka yang tidak adil. Sebab itu saya beralih. Bukan sekaligus, bukan overnight, taklah. Pelan-pelan saya dapati bahawa saya
persepsi saya yang dulu tak kena. Tun, kalau kita lihat sekali lagi Tun, semasa pentadbiran Tun, based on apa yang Tun cerita, maknanya the build up ni, orang kata apa, sikap Tun terhadap sampai orang gelar Tun anti-West lah, ya. Pada peringkat awalan pemerintahan Tun pada tahun 81, Tun mengambil beberapa langkah yang agak orang kata apa drastik ya Tun. Salah satunya tu nationalize balik atau ambil balik Karkosa Sri Negara. And then lepas tu buy British last. Semua ni Tun, adakah dia dibuat cuma kerana Tun ada rasa benci atau dendam terhadap British, ataupun dia juga ada strategic move behind it Tun? Kita capai kemerdekaan. Apa makna kemerdekaan kalau kita masih ditindas, masih lagi dipandang rendah, dihina? Saya dapati bahawa pihak kerajaan memberi Karkosa kepada British sebagai dia punya tempat High Commissionnya. Karkosa itu duduk atas satu bukit yang tinggi. Dia pasang bendera dia di tempat yang tertinggi di Kuala Lumpur. Saya berpendapat bahawa tempat yang tertinggi, bendera yang tertinggi, perlulah bendera Malaysia yang merdeka. Sebab itu saya berpendapat bahawa Karkosa patut diambil balik. Dan banyak lagi lah. Mereka umpamanya, mereka membuat penerbangan jet mereka. Hypersonic jet. Tak pun tanya kepada kita tentang kebenaran nak terbangkan jet di atas kita punya airspace. Seolah-olah kita tak ada harga lah. Dan banyak lagi dinaikkan tuition fees bagi student kita. Sedangkan student daripada Eropah bayar ujuran yang sama, kita kena bayar ujuran yang lebih. Jadi nampak ada cara tekanan, seolah-olah kita ni tak ada sama dengan mereka. Saya nak mereka pandang Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, setaraf dengan mereka, bukan bawah mereka. Tapi Tun, masa Tun zaman Tun ambil balik Karkosa Sri Negara, Tun ganti dengan tanah yang locationnya bagus juga kan Tun? Yang pada British punya High Commissioner dapat tempat yang baru kan? And then masa kita decide to launch by British last tu, pasal apa orang kata fees student kita tu, dia naikkan secara unilateral Tun ya. Dia tak ada langsung tanya apa-apa. Tak ada, dia tak tanya langsung, dia naik gitu saja. Dan kita dulu, penuntut kita kalau pergi ke luar negeri, pergi ke UK. Jadi kita perlu hantar student ke UK. Masa itu tak ada universiti. Kita punya universiti 1-2 saja pada masa itu. Jadi ini satu tekanan. Sedangkan mereka dapat banyak keuntungan daripada Malaysia, biji timah, getah dan sebagainya. Mereka dapat kekayaan, tetapi dia nak kena bayaran yuran yang tinggi. Saya fikir itu tidak adil. Tun, bila kita bercakap pasal orang kata sikap Barat terhadap Malaysia, masa itu kita dah merdeka hampir lebih daripada 20 tahun lah. Dah 20 tahun lebih kurang masa tu. Adakah Tun lihat pada masa kini sikap Barat kepada negara kita dan juga negara-negara dunia ketiga ni berubah Tun? Ya, kita lihat sekarang ni di Barat datang negara Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ni sebuah negara yang tidak kenal dunia. Bagi Amerika, dunia ialah Amerika Syarikat. Sebab itu mereka main American football. Dan mereka bertanding sesama mereka di Amerika oleh orang Amerika. Dan mereka kenali permainan ini sebagai World Series.
World Series, mana itu takkan Amerika saja. Nampak jelas bahawa mereka anggap Amerika ini adalah dunia, yang lain semua tak ada. Jadi sikap yang semacam itu menunjuk betapa mereka tidak sedar bahawa ada negara-negara lain di dunia ini, dan ada yang baru merdeka pun yang nak supaya diiktiraf dan dihormati. Dulu Tun, masa zaman pentadbiran Tun, apabila berhadapan dengan tekanan-tekanan dari barat tu, utamanya dari segi masa itu mereka guna perkataan globalization, trade dia, sekarang kita ada tariff war ni, tapi dulu dia buat, orang kata trade ni dia tekan negara-negara ketiga untuk ikut dia punya cara apa semua. Masa tu Tun gunakan contohnya South lah, ada South, negara-negara South. Lepas tu Tun gunakan NAM, kalau tak salah saya lah, non-aligned movement. And ada dulu Tun buat saya rasa G9 ke apa, group of 9, campur negara-negara ini. So now Tun, adakah masih wujud grup-grup sebegini ataupun orang kata usaha-usaha sebegini untuk menyekat tekanan-tekanan dari di zaman British dulu ada satu sistem yang dikenali sebagai imperial preference, iaitu kita berniaga cuma dengan Empire British saja. Jadi mereka ada sekatan-sekatan dagangan di zaman mereka memerintah. Tetapi setelah mereka kehilangan jajahan takluk mereka, mereka berpendapat bahawa jajahan takluk ini perlu dijadikan satu pasaran bagi mereka. Tapi kita mempunyai perenggan. Nak masuk kena bayar cukai itu ini. Jadi mereka perkenalkan globalization, iaitu kita tidak ada sekatan perenggan. Barang boleh masuk keluar dengan mudah. Dan mereka berpendapat kalau barang boleh masuk dengan mudah, mereka dapat satu pasaran dunia dikuasai. Dulu dah hilang lah. Dulu setakat empire saja. Sekarang ni mereka nak ada pasaran seluruh dunia. Tetapi apa yang berlaku ialah apabila semua negara membuka negara mereka kepada dagangan, terdapat negara-negara di timur yang mampu mengeluar dan menjual barang dalam pasaran dunia yang terbuka. Dengan itu, pihak barat terpaksa bersaing dengan negara-negara timur dan mereka gagal. Mereka tidak dapat bersaing dengan negara timur. Bahkan pembukaan perenggan itu menguntungkan negara-negara seperti Jepun, Korea dan lain-lain. Pada masa itu mereka berpendapat bahawa globalization ini bukan terbuka kepada mereka. Mereka juga terbuka kepada orang lain. Masa itu datanglah idea untuk buat European Union, macam-macam lagi lah. Nak buat sekatan-sekatan supaya mereka boleh dapat dunia sebagai pasar, tetapi orang lain tak boleh dapat dunia sebagai pasar. Pasar mereka ditutup kepada orang lain. Tun, dia orang masa itu saya ingat tu, masa zaman Tun PM lah, kita ada tengok ada NAFTA, and then we had, kita lawan dengan AFTA apa semua tu. I remember ada satu episod tu Tun cuba mempelopori EAEG mula-mulanya, East Asia Economic Group, lepas dia ditukar pada EAEC, Economic Caucus tu. And penentangannya datang daripada I think masa tu Amerika. And macam mana Tun punya idea tu about EAEC ni Tun? Ya, mereka menubuh European Union, satu blok yang mempunyai dasar yang tidak untung bagi kita. Jadi jawapannya ialah kita juga akan tubuh satu blok juga di negara-negara timur. Sebab tu kita cara EAEG, pada mulanya grup, tapi ada pihak dalam ASEAN juga yang berkata tak boleh pakai grup, kita pakai
caucus. Tak apalah caucus ke apakah. Tapi kita nak supaya kita juga jadi satu blok. Barulah kita kuat nak bertanding dengan European Union. Kalau Malaysia saja tak boleh. Tapi kalau East Asia lawan dengan Malaysia, European Union, itu barulah standing. Tak adalah ni keadaan yang mana orang yang lemah dipaksa lawan dengan orang yang kuat. That's right. Tapi Tun, EAC tu tak never took off lah Tun, kerana ada negara-negara East Asia sendiri yang tidak mahu jadi member Tun masa tu. Dia orang takut dengan tekanan masa tu Tun. Was it Jepun Tun yang tak mahu masuk Tun? Ya, Jepun dengan Korea. Apa yang berlaku bila kita cadang EAC, Amerika menghantar bekas presiden, bekas setiausaha negara mereka, Baker. Baker pergi ke Jepun, ke Korea, dan ditekan Jepun dengan Korea jangan masuk East Asia Economic Caucus. Kerana orang ini akan merugikan macam-macam lah. Termasuk dia menyebut bahawa orang di Malaysia ni pakai sarung. Jadi menunjuk bahawa kita kolot. Tak boleh berniaga. Tapi hakikatnya ialah mereka takut kalau jadi East Asia Caucus dan kita perkenal pula satu currency dagang, ni Amerika punya dolar akan hilang nilainya. Tun, masa tu juga Tun ada usaha yang agak kuat ataupun permohonan yang agak tegas atau kuat daripada Australia Tun masa tu. Australia nak masuk EAC kalau tak salah saya Tun. Ya, Australia kan dia sebut diri dia sebagai Eastern Nation. Tapi dia bersikap sebagai negara Eropah. Dan dia memihak kepada Eropah. Sebab itu kita tak boleh terima Australia. Lepas EAC tu Tun, banyak lagi orang kata perkara-perkara yang Tun utarakan sebagai satu usaha untuk mengekang American hegemony ni Tun. Tun agak aktif dengan mula Tun buat Langkawi International Dialogue. Lepas tu Tun pergi pula ke Afrika, the southern part of Africa untuk buat Said masa tu Tun. Apa yang masa tu dalam pemikiran Tun when you push for all this Tun, agendanya Tun? Ya, kita lihat orang Eropah pergi ke Afrika mungkin kerana dapat peluang di Afrika. Jadi kenapa kita tak pergi ke Afrika? Kenapa kita tak pergi ke South America? Kerana adanya orang Eropah di negara-negara ini kerana mereka dapat raih keuntungan. Dan kita adalah satu negara dagang. Kita nak berniaga dengan seluruh dunia. Kenapa kita tak buka pasaran, hubungan dengan pasaran-pasaran baru? Jadi satu daripada pasaran itu ialah negara-negara yang dikatakan miskin, developing country. Developing country juga menarik banyak orang Eropah. Tentu ada sesuatu yang menguntungkan mereka. Kenapa kita tidak? Sebab itu saya berpendapat kalau kita ada satu organisasi negara-negara di sebelah selatan, mereka kita anggap di sebelah utara lah. Jadi kita nak ada satu blok juga supaya kita boleh tentukan kekayaan kita dinikmati oleh orang di selatan juga. Jadi kita mengadakan hubungan dengan negara-negara membangun di selatan, termasuk daripada Afrika dan juga di Pasifik pun, dan juga di South America. Sejauh mana Tun would you rate Tun kejayaan usaha-usaha tersebut? Ya, patutnya kita lebih baik, tapi kita kemampuan kita agak kurang. Jadi kalau kita nak ada hubungan, kita nak kena ada
diplomatik representatif dan lain-lain. Kita nak kena bersaing dengan negara Eropah yang sudah lama ada di sana. Jadi ada sikit perubahan, tapi tak seperti yang kita jangka. Okay. Tun, saya nak bawa balik pada back to the future, pada zaman sekarang. Tun, seperti mana yang kita bincangkan, Tun terus menulis, Tun tidak henti-henti, orang kata melontarkan pandangan apa dan sebagainya. Setengah tu orang suka, ramai juga yang tak suka. Tapi Tun, what actually drives you, Tun, at this point in time, di peringkat sekarang ni, Tun, apa yang buat Tun begitu driven untuk nak buat, menulis ni, untuk cakap, untuk berfikir ni, Tun? Apa dia, Tun? Saya very simple. Saya sayang kepada bangsa saya, negara saya, agama saya. Kenapa ada orang yang menghinakan kita? Saya tak boleh terima dipandang rendah, dihina oleh pihak lain. Sebab itu apabila saya dapati mereka bersalah, saya sebut, saya tegur mereka. Jangan mereka kritik kita saja. Mereka pun bukanlah perfect. Mereka pun buat benda yang salah. Bahkan mereka buat lebih banyak benda yang salah daripada kita. Mereka tidak ada hak memandang rendah kepada kita. Kita juga ada kebolehan. Dan sebab itu untuk menyampaikan pandangan saya itu, saya tulis, saya bercakap, saya buat ucapan dan sebagainya. Tun, satu lagi, Tun, ya, bila kita lihat cara Tun lah, orang banyak kata, Tun umur dah dekat nak 100. Kenapa tak berehat, Tun? Ada pula yang lebih lebih kasar, setengah kata cukup-cukuplah dunia. Beribadatlah, pergi duduk masjid lah. I mean, I'm sure Tun dah dengar orang cakap itu, Tun. Apa pandangan Tun tentang sikap yang sedemikian, Tun? Ya, ibadat kita tunai, tapi tidak bermakna bahawa kita tolak dunia. Kita ada bahagian kita di dunia. Dalam agama kita disebut ada bahagian kita dalam dunia. Kenapa kita nak biar kepada orang lain? Seolah-olah kita tidak hargai segala nikmat, segala rezeki yang diberi kepada kita. Saya tak boleh terima sikap yang mana kita dapat satu hadiah, kita tak hargai hadiah itu. Sebab itu bagi saya, kalau saya berumur tapi saya masih boleh, itu bagi saya satu hadiah. Apa balasan saya? Takkan saya tak guna hadiah yang saya terima, rezeki yang saya terima. Bagi saya, apabila diterima hadiah, kita mesti balas dengan menunjuk kita hargai hadiah. Dan kalau saya boleh bergerak, aktif lagi, saya nak pergi tidur. Jadi seolah-olah tak hargai nikmat yang saya terima. Tun, ada juga saya pernah baca, Tun, somewhere Tun tulis bahawa bekerja dan berjuang untuk negara itu juga satu ibadah, Tun. Betul, Tun, ya? Tun pernah tulis. Okey, sebelum saya nak tutup, Tun, kita ni dah nak again habis masa, Tun. Saya nak tutup satu. Ada orang beritahu saya dekat rumah Tun di Titi Gajah, Tun, ada satu shield, macam orang kata emblem keluarga apa. Dia ada tulis itu watan dan iman, apa taklah saya. Dia tu apa maksud dia tu? Itu saya buat rumah tu pada tahun 1969. Masa tu saya sedang bertanding dalam pilihan raya. Dan bila saya buat rumah itu, saya berpendapat ni saya perlu ada satu slogan. Apa dia slogan yang patut saya guna? Saya tertarik dengan satu perkataan, satu ayat yang digunakan oleh orang Islam. Dia kata habbul watan minal iman. Sayang kepada negara itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi saya ambil watan dan iman itu sebagai slogan saya lah.
saya masukkan dalam ni, tapi saya tak cerita kepada orang. Tapi kalau pergi rumah saya, memang ada shield yang orang cantik. Ya, alhamdulillah. Tun, saya itulah bila ada kawan tu cerita, kata dia pergi rumah Tun kat itu, dia kata cuba tanyalah Tun apa benda maksud watan dan iman tu. So today thank you Tun kerana berkongsi apa yang Tun dah buat dan apa yang maksud Tun dengan slogan Tun, dan apa itu saya percaya itulah Tun punya slogan hidup lah Tun. So terima kasih banyak Tun kerana orang kata bersiaran dengan kami kali ini sekali lagi. InsyaAllah kita akan ada peluang untuk bercakap lagi perkara yang lain Tun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Tun.